CVT dengan eCVT. Ramai yang keliru, sebenarnya dia sama ataupun lain. CVT ni sistem gear yang dipakai oleh kereta petrol. Contohnya macam Honda City version petrol. Dia tak tukar gear macam auto biasa. Cuk, nak apply loan untuk kereta Honda, 99% approval rate. Klik link di bio. Tapi dia sliding ikut RPM. Jadi pemanduan dia lebih smooth and juga lagi jimat minyak. eCVT ni pula digunakan dalam kereta hybrid. Contohnya macam Honda City eHEV. Tapi korang jangan tertipu, eCVT ni bukan sama dengan CVT biasa. Dia sebenarnya sistem motor elektrik campur dengan petrol yang kawal kuasa secara elektronik. Tak ada tali sawat pun dalam tu. So CVT ni dia guna tali sawat, fokus dia kepada enjin petrol. eCVT ni pula guna motor elektrik dan kawalan intelijen, fokus kepada kereta hybrid. So secara kesimpulan, CVT ni untuk mereka yang nakkan smooth and jimat minyak. eCVT ni pula untuk mereka yang nakkan teknologi hybrid, lebih senyap, lebih top and lebih futuristik.